Hello, what's up guys? Hangatkan lagi malam anda bersama dengan Ayu dekat Hot FM terbaik sentiasa hangat. Dan dalam jam terbaru ni dekat Hot Flix, yang mana kita akan bersama dengan mereka yang merupakan artis baru ataupun mereka yang ada lagu baru. So, from Sabah kita bawakan. Hai, saya Jacqueline Chia. Saya Yang G. Lepak dengan kami malam ni Dekat Hot Flix. Jangan mengharap tertutup pintu hati. Ya, dengan lagu terbaru mereka iaitu Redam. Dia bukan rendam tapi redam. Nak tahu apa itu redam? Anda kena stay tune, okay? Teruskan stream Hot Flix di Hot FM. kat studio malam ni kita bersama dengan orang-orang Sabah. Ya, bah. Sabah mari. Oh, sedapnya suara. Okay, Jacqueline, Sabah di mana? Kota Kinabalu. Okay. Yes. Main center. Main center lah. Kalau yang Pusat G? lah. Jauh sikit lah dari Beaufort. Ke mana tu? Beaufort dia 2 jam dari Kota Kinabalu. Okay, Ayu tak pandai sangat sebab Ayu Labuan. Dia macam jauh. Oh, Beaufort dengan Labuan dekat. Nampak? Macam sekarang kita dekat. Geografi Ayu tak berapa nak elok. Okay. Actually guys, mereka lepak dengan kita malam ni dekat Hot Flix untuk lagu terbaru Redam. Betul. Dan before kita nak borak tentang lagu ni kan, mungkin pertama kalilah kita dengarkan nama Jacqueline Chia ni. Maybe Jacqueline, you boleh share you macam mana you boleh masuk dalam industri nyanyian ni? Ya, saya memang minat muzik sejak kecil lagi. Dan Jacqueline dah lama aktif menyanyi, lebih kurang 10 tahun atas pentas. Dan Jacqueline selalu ada buat persembahan di majlis, di event, perkahwinan dan juga bertandingan. Jadi muzik ni memang dah menjadi sebahagian daripada hidup Jacqueline lah. I see. So kiranya ini merupakan single sulung Jacqueline Chia macam tu? Bukanlah, tapi ada sudah. Ada sudah lah. Okay. So bila kali ni pula dikolaborasikan bersama dengan Yang G, seorang rapper yang memang orang kata well known, serba boleh. Nama dia pun meletup dekat mana-mana tempat. Awas. Awas. So bila untuk seseorang rapper yang bernama Yang G ni kan, bila bekerjasama dengan Jacqueline Chia yang masih muda, yang memang mempunyai vokal yang kita tahu orang Sabah, dia punya suara memang sedap sangat kan. Betul. So macam mana you punya Yang G, you punya orang kata first time bila di offer macam jom kita kerja macam tu? Oh, ini sebenarnya kerja penerbit, producer lah. Oh, Encik Saiful lah. Encik Saiful lah. Bila dia text pada satu malam tu, dia cakap, bro, aku ada satu beat ni kosong, aku mau kau jump into the track, dia bilang. So aku dengar lah. Bila aku dengar beat dia ni, paling best masa tu dia punya vibe macam lagu Mr. General. Okay. No wonder. Itu first beat lah kan. I see. So layan beat tu, lirik tu siap dalam beberapa jam lah malam tu. So kiranya Encik Saiful pun orang Sabah juga? Orang Sabah juga. Okay, cantik. Memang yang ni orang kata projek di bawah Bayu lah. Ya. Projek Kinabalu. Projek KK. Okay, so guys, sekejap lagi kita nak borak tentang lagu mereka Redam. Jadi stay tune. Hot FM terbaik sentiasa hangat. Kita bawakan untuk anda Jacqueline Chia dan juga Yang G. Jangan mengharap tertutup pintu hati. Yes, untuk single terbaru mereka iaitu Redam. Okay, so ini merupakan orang kata main project untuk Jacqueline Chia lah Betul. Dan featuring bersama dengan rapper kita Yang G. Okay, so first thing first, Ayu nak tahu, siapa boleh bagi tahu Ayu Redam tu apa? Rendam ke redam ni? Typo ke macam mana? Rendam boleh. Okay, so lagu ni Redam, R-E-D-A-M. Dia bermaksud mati rasa. Ya, dan juga lagu ni pun mengisahkan tentang luka hati seseorang wanita atau laki yang telah sudah kena hurtkan berkali-kali di dalam cinta. Okay, walaupun dia pernah setia dan bersabar, namun segala janji dan rayuan manis kekasihnya terbukti palsu. Jadi akhirnya dia pun memilih untuk move on, melepaskan dan pergi. Nampak macam Yang G macam kena je dengan cerita ni. Nanti Ayu yang sedih tu. Kenapa Ayu
You pula yang dikaitkan dengan redam ni. Macam tengah feel betul dengar. Sebab Jacqueline dia tengah macam cerita kan, yang perempuan ni dah setia, dah bagi effort, tapi last kena khianat. Macam tu. Tapi Yang Ji ada ke macam pengalaman macam ni? Tak, dia macam yang ni jauh sikit lah dari cerita tu. Sebab kelakaran bila lagu mesti perempuan je yang tersakiti kan. Betul. Jarang lelaki tersakiti. Mungkin boleh juga lagu ni untuk lelaki. Sebab lah. lelaki selalu salah. Sebab tu ini open debat terus. Sebab tu kita perempuan yang tersakiti. Okay. Tapi bila cakap pasal experience jugalah kan, bila kata macam Yang Ji kata perempuan yang selalu tersakiti, adakah Jacqueline seusia muda macam ni telah disakiti? Ada juga pengalaman yang Dia slow. Tapi Dia cakap slow. dia lebih banyak pengalaman. Ya, dia bongkis. Dia buang, dia tepis macam tu ya kan. Okey, tapi lumrah lah relate dengan semua orang kan. Betul. Baik lelaki ke perempuan ke, yang setia ke, yang buat hal ke, dia akan mengalami juga situasi macam ni. Betul. Jarang orang bercinta terus bahagia. Macam Yang Ji pun tak dapat kan. Memang ada juga yang pengalaman yang redam, semua remuk hati berkecai. Gitu kan. Ya lepas lah. Okey, orang kata pandai diorang buang kes juga. So kejap lagi kita nak tanya sikit lah tentang orang kata chemistry antara Yang Ji dan juga Jacqueline Chia. Okay, jadi stay tune. Hot FM terbaik sentiasa hangat. Jacqueline Chia dan juga Yang Ji. Jangan mengharap tertutup pintu hati. Ya, dengan lagu terbaru mereka iaitu Redam. Bukan rendam. Rendam tu kalau nak mandi, nak basuh baju. Basuh baju. Redam ni maksud yang macam kita cakap tadi pasal mati rasa. Yang broken kan. Macam lelaki selalu menyakiti wanita. Dan sebaliknya. both ways lah. Ya, nampak. Jack dia dekat sini dia macam neutralizekan everything. Ya, betul. Kan. Tak adalah Jack, ini orang kata permulaan lah untuk awak dalam industri. Dia memang akan ada macam ni. Dia akan jumpa Ayu dan juga Yang Ji dekat sesuatu tempat. Okay, so bila cakap pasal kerjasama antara Yang Ji dengan Jacqueline ni kan, ini pertama kali ke you guys digabungkan? Yes. Rasanya memang pertama kali. Kalau dengan Jacqueline, Yang Ji sendiri pun pertama kali. Dengan producer sendiri pun sebenarnya ini adalah projek pertama lah untuk. Tapi dah kenal lama lah dengan producer. Saya kenal dia lama, dia tidak kenal saya. Faham. Producer kan? Come ya, on. producer. Okay, so bila orang kata digabungkan untuk bekerja ni, apa you punya pendapat dulu Jacqueline? Macam, alamak, kenapa aku kena bersama dengan seorang rapper? Gitu. Tidak, saya sangat gembira lah kerana dapat bekerja sama dengan rapper tempatan yang berbakat, Yang Ji kan, dalam lagu terbaru ni. Jadi ya, lagu ni menjadikan lebih istimewa. Dia punya elemen tu kan. So untuk awak lah OL, orang kata OG. Wah, bukanlah OG. Bukan orang gila, tapi orang yang legend lah. OG kan. So macam Yang Ji sendiri, you tahu you punya rhythm, you tahu you punya vibe sendiri. Bila digabungkan dengan Jacqueline ni, ada tak orang kata susah-susah sikit ke? Ada ke? Rasanya tiada sama sekali. Tiada, sebab untuk pertama tu sebenarnya dengar demo tu belum lagi suara Jacqueline. Belum tahu pun siapa penyanyi dia. Tapi bila saya masukkan demo saya dulu untuk rap, so lepas tu Jacqueline tambah dengan dia punya feel, dia punya jiwa, lagi memang sepadan lah untuk lagu Redam tu. Orang kata memang best lah. Ngam sui. Ya, ngam sui. Memang kena lah. Ya, kena kan? lah. Ya. So bila cakap pasal patah-patah hati, tak ada dekat set dekat dalam studio, abang patah hati ni dek, tak ada macam tu tak ada. Patah apa je dah. Tidak. Jangan bully Jacqueline. Kesian dia tau. Okay guys, so kejap lagi kita nak dengarkan Jacqueline dan juga Yang Ji belanja sikit dalam live version. Boleh? Boleh. Kalau tak boleh, untuk Ayu boleh. Kalau tak boleh, saya rendam semua. Ya, lepas tu kita minta Ayu nyanyi chorus dia. Stay di Hot FM terbaik dan juga Yang Ji untuk lagu mereka Redam. Pergilah, oh kasih, pergilah, oh sayang, sumpahmu tiada bermakna bagiku, maafmu tiada berguna,
Tiada perjalanan untuk disatukan semula cinta kita. Okey, hembus nafas dihela, degup jantung bertalu, ranjau yang digeruni, sang sinar merenung kaku, ranjau yang penuh duri, kaku tanpa digari, elak mata dikaburi, tak disedari air mata mengalir, yang hadir dulu beku kian mencair, otak tak berfungsi, hati menari tanpa bunyi, kasih berlagu namun hakikat sayangnya sunyi, kasih bertamu tiada sisa akhirnya di sini. Woyo, Yang G in the building yo. Itu dia guys, Jacqueline Chia. Itu bercakap ke bernyanyi? Sedap betul. Thank you. Jacqueline lah, yang suara dia memang sedap. Dia macam cakap pun dah sedap. La ilaha illallah, menyanyi. Tak macam orang kata effortless. Tak perlu yang macam lebih-lebih macam. Betul. Langsung tiada slang. Bila nyanyi tiada slang dia punya Chinese kan. Betul. Oh, Jacqueline, apa tips you jaga suara sedap-sedap macam ni? Nyanyi dengan hati. Mari guys, kita mendengarkan lagu ini juga melalui hati, redam daripada Jacqueline Chia dan juga Yang G. Hot FM terbaik, sentiasa hangat. Seribu kata hati patah untuk kembali, tersiksa dan teruji. Kesetiaan berulang, kesalahan demi berulang, tiada lagi ruang untuk ku bertahan. Setelah kesetiaan kunci kesabaran, sesaat itu engkau kenaikan. Langsungnya rayuan kasih dan sayang untukku kau permainkan. Okey, Yang G, hembus nafas dihela, degup jantung bertalu, ranjau yang digeruni, sang singa merenung kaku, ranjau yang penuh duri, kaku tanpa digari, elak mata dikaburi, tak disedari air mata mengalir, yang hadir dulu beku kian mencair, otak tak berfungsi, hati menari tanpa bunyi, kasih berlagu namun hakikat sayangnya sunyi, kasih bertamu tiada sisa akhirnya di sini. Oh kasih, pergilah oh sayang, sumpahmu tiada bermakna bagiku, maafmu tiada berguna, tiada perjalanan untuk disatukan semula cinta kita. Sudah banyak katanya, sudah banyak naskah, hati suka tu dibaca, rasa suka tu di luar, cinta tak mampu dicegah, indah saja before senja, jiwa meronta-ronta, ujung kisah jua terpaksa. Adakah kau merasa apa yang aku rasa? Kapilariku bergelut, rohaniku dijajah, walau para kusyuk, alur angin yang mengubah, rindukan saat itu flow, tiada rasa seperti biasa. Wow, semua sia-sia bila aku dibersia, please lupakan saja, gerak dulu aku. Jangan mengharap tertutup pintu hati, tiada merdu lagi rayumu oh sayang. Jauhkanlah dirimu dari merindu diriku, aku sudah jauh darimu oh kasih. Kita sudah tak sehaluan untuk bersama, izinkan aku pergi darimu oh sayang. Ya, Hot Flix masih lagi bersama dengan Ayu dan itu dia guys, gabungan Jacqueline Chia dan juga Yang G untuk lagu mereka Redam. Orang kata ini kebanggaan orang Sabah ni. Amin. Memanglah kan. Kenapa orang cakap kalau orang Sabah nyanyi confirm sedap?
maybe Yang Ji, you punya teori sendiri ke? Lahir je terus nyanyi. Tak lah. Ke dekat sana kita ada makan something ke? Rasanya tiada juga. Mungkin Kan? sebab environment. Ya ke? Environment. Ayu macam nak buat kajian lah Kenapa kalau datang je dari Sabah, automatik suara dia sedap. Macam kalau environment, contohlah kan, macam Jack sendiri, rasanya kalau pergi macam masuk tempat diorang punya ibadah sendiri, diorang memang guna cara nyanyian kan. I see. So circle itu mengembang. Faham. Jadi jiran pun dengar suka nyanyi. Sedap lah itu. Ya, saya pun bully tu. Silakan. Betul. Gitu. Okay, so guys, kita sampai dah kat penghujung kan. Maybe ada sedikit lah kata-kata untuk mereka yang support Jacqueline dan juga yang support Yang Ji. Maybe Jacqueline dulu. Okay, so terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong Jacqueline sama dengan Yang Ji. Kami harap redam lagu ni dapat beri kekuatan kepada sesiapa yang sedang melalui kekecewaan. Dan saya pun harap semua pendengar menyukai lagu redam ni dan teruskan men-stream di mana semua platform digital dan request juga lagu ni di Hotflix ya. Yes. Nasib baik dia cakap Hotflix. Kan. So, Yang Ji, orang kata tambah sikit. Okay, once again, thank you so much Hot FM, Hotflix, sebab membenarkan kami di sini. Takkan tidak. Awas. Dan juga shout out to Luncai Mas, juga bro Saiful Han dari Zirbat Music Production. Thank you Jacqueline Shah. Thank you semua yang sudah support lagu Redam since day one sampailah hari ni, dan juga terus request lagu ni di Hot FM. Ya, betul. Ya, thank you semua family di kampung Terima kasih mama, bapa, bubu, jelita semua, terima kasih. Kucing-kucing semua mention. Ya, terima kasih sebab sentiasa menjadi tulang belakang tunjang kami di sini. Ya, betul-betul. Dan guys, request lagu Redam daripada Jacqueline Chia dan juga Yang Ji, WhatsApp Ayu 0173028822. Dan untuk mereka yang nak follow social media, di mana tu? Oh ya, Jacqueline. Okay, so social media IG, Facebook, cari je Jacqueline Chia, JACLYNCHIA. Tak ada yang 9748 @baby, tak ada 976. Itu radio. Yang G pula kat mana tu? Sama juga cari je YUNK_G. Settle. Semua ada. Okay, so guys, kalau nak tengok perkembangan mereka ke Kod nak jumpa mereka ada event ke, follow sekarang. Okay. Betul. So stay tune. Hot FM terbaik sentiasa hangat. Audio Plus.